Orang-orang Kuala Lumpur, korang tahu tak sekarang ni tengah berlangsung satu food festival di Setiawangsa. Hari 13 hari bulan sampai Ahad ni tau. Wah, nampak menarik. Festival apa tu, Ena? Yuk monggo mampir Malaysian Thai Halal Food Festival. Lokasi penuh korang boleh tengok pada video. Dan jangan risau, parking kat sini memang luas, ruang nak kunyah pun ada. Dah nama pun pesta panganan Thai. So ada pelbagai Thai street food yang korang boleh kunyah kat sini. Antaranya macam laksa Thai ni, RM10 je weh sebekas ni. Ada ulamnya, bobolannya, rasa kuahnya pun sedap, pedas-pedas manja gitu. Portion pun boleh tahan banyak tau. Maggi kerabu ni paling Ena suka sebab rasa pedasnya cukup, masam dia ada, lauk-lauknya pun boleh tahan banyak ya. Tapi dah habis kunyah yang ini baru ternampak tom yam goong kat gerai yang sama. Korang tolong kunyahkan untuk Ena boleh? Nak hilangkan pedas kat lidah ni, Ena perkena aiskrim kelapa pula. Ini memang famous kat negara sana. Dan kat gerai abang ni, topping ni semua korang boleh ambil satu sudu setiap satu. Tapi Ena lebih suka kunyah aiskrim kelapa dengan kacang dan jagung macam ni. Untuk kudapan dan manisan yang lain pun ada juga. Antara yang netizen suka macam krabi pancake ni. Ini pun favourite Ena, wajib kunyah kalau jumpa dan Ena wajib pilih topping cheese. Dan hati-hati kunyah tau, pisang dalam tu panas ya. Serius korang, ada banyak lagi pilihan. Ena sampai rambang mata. Tanghulu ada, tomo ada, lokcing panas-panas pun ada. Dan yang Ena paling tertarik nak kunyah kudapan bentuk ikan ni. Rasa dia macam dorayaki tapi bukan dia tau. Inti dia Ena pilih strawberry dan Nutella. Nak lagi sedap, kunyah panas-panas memang layan. Bukan manisan Thai je ada, manisan dari Middle East pun ada. Macam kunafa pistachio dari kunafa leleh ni. Yang ini Ena suka sebab rasa manis dia tu tak over sangat tau. Fries panjang-panjang dari hidung Ena ni pun ada wah. Tak silap Ena, kudapan ni pun inspirasi dari Thai juga kan? Ke Ena salah? Cuba komen. Untuk minuman pula, usah cakap lah weh, memang banyak sangat pilihan. Antaranya macam air tembikai ni, air longan ni. Dua-dua ni memang Ena teruja sebab dia bagi buah fresh sekali tau. Ada cendol, ada jus mango bengkok. Dan jangan lupa wajib perkena Thai green tea atau Thai milk tea yang ini. Sebab baru vibe tu lagi sampai. Lambang mata kan? So apa lagi, yuk mampir. Memang marem weh.